الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Pada pagi ini saya akan baca nota yang telah diedarkan pada pagi ini, iaitu yang telah saya terangkan 2 minggu dulu. Dan insya-Allah kalau sempat menyusul nota yang baru, sebahagiannya juga saya telah terangkan dan sebahagiannya perkara yang bersambung dengannya, insya-Allah saya mudah-mudahan siap. Ada 3 helai lagi. Kita baca sekali lalu nota yang ada pada kita ini. Kalau perlu saya terangkan. Kalau ada soalan-soalan yang disoalkan lepas ini, bolehlah saya terima, ya. Asy-syuf'ah atau hak memilih utama. Ini yang kita katakan satu daripada bab muamalat Islamiyah, satu daripada kira bicara Islam ataupun transaksi keuangannya atau sesuatu yang berhubungan dengan ekonominya, ialah satu bab yang dinamakan asy-syuf'ah. Arti asy-syuf'ah dari segi bahasa ialah mengumpulkan, ya, yang satu dengan satu lagi jadi 2. Ini sudah kita terangkan, iaitu benda yang ganjil yang satu dijadikan 2, itu nama juga syuf'ah, ya. Diambil dari firman Allah Taala, wasyaf'i wal watri wal lail wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Syafa' itu maknanya genap. Watr, witir, ganjil. Ya, jadi ini dari segi bahasa. Dari segi istilah ialah pemilikan yang dilakukan dengan cara paksaan syar'i. Kita tengok situ, paksaan syar'i, yakni paksaan yang diluluskan oleh syarak. Sebab dalam Islam selalu paksa tak boleh. Awak tak boleh beli barang orang dengan paksa. Awak tak boleh jual dengan terpaksa. Paksa, mesti jual, tak boleh. Tapi ini satu bab paksaan syar'i. Islam membenarkan paksaan, ya. Oleh rakaat kongsi pertama ke atas rakaat kongsi yang baru pada barang yang dimilikinya dengan bayaran. Ini yang sebenarnya saya sudah terangkan 2 minggu dulu lah, barangkali saudara ingat. Jadi maknanya contohnya, kita tengok contoh kita boleh faham. Kasim dan Ibrahim telah berkongsi membeli sebuah rumah. Tiba-tiba Kasim menjual bahagiannya kepada Saleh, orang lain. Padahal dia orang kongsi beli satu rumah. Jadi Kasim jual pada orang lain, pada Saleh. Maka ketika itu Ibrahim berhak membelinya semula, iaitu rakan kongsi yang dulu itu dia beli semula daripada Saleh dengan cara syuf'ah. Aku ambil hak dengan cara syuf'ah, ya. Jadi maknanya di sini dia tidak sukalah berkongsi dengan Saleh. Dia dulu beli sama Ibrahim, sama Kasim, pasal dia rasa dia boleh berkongsi dengan orang ini. Dia tahu orang ini, dia kenal orang ini, dia boleh berkongsi. Tapi orang ini pergi jual dengan orang lain yang belum tahu boleh kongsi dengan dia atau boleh senang dengan dia dan sebagainya. Jadi dia ada pilihan, dia boleh beli. Dan by law, dengan kekerasan, ya, diambil daripada Saleh, dijualkan kepada Ibrahim. Ini yang dinamakan syuf'ah. Ini dinamakan syuf'ah. Kerana ini satu rumah, ya, dan benda itu berkongsi. Maka ketika itu Ibrahim berhak membelinya semula daripada Saleh dengan cara syuf'ah. Tetapi kalau Saleh diberi secara percuma atau didapatinya dengan warisan, maka tidak ada syuf'ah. Saleh mewarisi benda ini daripada rakat kongsi. Jadi apa awak nak buat? Ini warisan, bukan beli, bukan disuka-suka nak jual. Memang saya waris dia. Terpaksalah Ibrahim berkongsi dengan orang, ataupun dia tak ambil lah bahagian itu, ya. Dijualkan semua bahagiannya atau apa misalnya, atau diberi secara percuma. Ini dia tak ada hak lagi. Kalau dijual, baru yang pertama dapat hak membeli. Tujuan diharuskan syuf'ah ialah pertama untuk menolak kemudaratan atau bahaya agar tidak menimpa rakan kongsi yang pertama. Sebab dia berkongsi dengan orang yang pertama, dia tahu siapa orang yang pertama. Dia rela. Tapi dengan orang yang kedua belum tahu, boleh berkongsi dengan dia, ya. Yang kedua, untuk mengelakkan kerugian daripada pembahagian dibuat apabila dipecah kongsi pada suatu harta itu.
Rumah itu kecil, mungkin 2 bilik saja. Langsung dia berkongsi, kemudian dipecah kongsi, kemudian yang lagi satu barangkali yang dia nak tutup ke atau dia nak bikin apa ke, dia suka gitu dia. Jadi kalau dah buat macam itu, rosaklah rumah yang kecil itu. Jadi macam mana nak dibagi? Sebab dia beli mula-mula dulu atas dasar tidak dibagi. Sama-sama kita berdua sama, tak kira macam rumah awak macam rumah saya. Bila awak dah jual dengan orang lain, maka orang lain tu kata saya nak sekat kat sini, saya nak potong kat sini. Padahal rumah tu kecil yang tak boleh dipotong, tak boleh disekat dalam. Jadi rosak itu harga. Oleh sebab itu dia tak boleh jual, saya ambil. Tapi kalau dia mampu lah, kalau dia tak mampu nasib dia lah. Kalau dia kata saya pun tak mampu nak beli, awak nak jual siapa jual. Ini kalau dia mampu dia ada. Jadi kalau dia mampu, dia boleh beli dengan harga yang dijual oleh si penjual itu, baru dia boleh menuntut, ya. Hukum menuntut dengan cara syubhah ini adalah harus. Terpulang pada awal. Rakan kongsi yang kedua, awak nak tuntut, awak tuntut, awak tak tuntut, terpulang. Hukumnya dia tidak mesti tuntut lah. Kalau dia kata tak apalah, siapa-siapa pun dia jual, saya sama-sama boleh kongsi dengan dia, tak kira, tak apalah, tak ada masalah. Dia tak tuntut, tak apa, harus saja, bukan wajib. Dan hukum menerima tuntutannya adalah wajib. Bila dia sudah tuntut, orang yang baru wajib kasih. Kalau dia tak kasih, ya mahkamah syariah akan menyelesaikan perkara ini. Bawa perdekok lah. Sebab ini law-nya ada. Kalau law-nya tak ada, dia tak boleh bawa ikon. Jadi mahkamah syariah kena menghukum ini. Tapi sekarang mahkamah syariah tak ada lah. Kau-kau macam ni jaranglah berlaku. Sekarang ni mahkamah syariah skopnya itu untuk nikah, kahwin, cerai-berai saja kan. Ini mahkamah dalam arti kata mahkamah syariah dengan hukum syarak dalam semua perkara, sama dengan mahkamah sivil, cuma yang itu berdasarkan hukum keduniaan, yang ini berdasarkan hukum syariat. Dan sebagaimana yang kita tahu dalam syariat kita, alhamdulillah semua perkara ada. Ya, malahan kita telah terangkan segala hukum-hukum yang ada dalam dunia ini banyak juga diambil daripada syariat dan sumbernya daripada syariat Islam. Apabila ulama-ulama Islam mengeluarkan hukum-hukum daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi dengan ijtihad mereka. Jadi ini satu bahan yang subur bagi mereka yang mau meneliti macam mana undang-undang itu berlaku, dibuat atau sebagainya. Ya. Asal hukumnya ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ata. Nak bagi dulu, saya bagi dulu ya. Kita bagi lepas ini yang selang lanjutan secara baru. Tapi sebenarnya saya dah terang, tak apa kita bagi dulu. Belakang. Perempuan nanti dia kasih, dia hantar sana. Perempuan ada sana. Awak sini ni laki-laki biasa saja. Bagi kat laki-laki. Perempuan nanti lain. Baik, kita teruskan bahagian kita ini, insyaAllah. Nanti kita sambung itu.
Asal hukumnya ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi ma lam yuqsam. Fa idza waqa'at al-hudud wa surifat at-turuq fala syuf'ah. Artinya Rasulullah SAW telah menghukum dengan syuf'ah pada sesuatu yang belum terbahagi. Yang memang benda tu belum bagi, tak ada pecahan-pecahannya apa semua, benda satu belum terbagi. Ataupun dikatakan kalau dibagi jadi rosak, itu pun kena syufa'ah. Misalnya dia kongsi beli sebuah periuk besar, ya, habis dia beli syufa'ah, 2 orang kongsi. Tahu-tahu yang satu kata separuh saya nak jual ke orang lain, tapi dah pecah ni periuk, apa nak jadi? Ya, ini tak boleh lah, ya, tak boleh pecah langsung. Tetapi kalau boleh pecah dengan harga yang boleh dinilai bukan periuknya, tetapi bahannya. Katalah periuk itu dari tembaga. Soalnya bukan soal periuknya, soal tembaganya. Itu boleh. Pecah pun mesti ada harga. Atau peraknya ke, atau emasnya ke. Dari segi bahan itu memang ada harga. Tapi kalau dari segi bahan itu dah tak ada harga, tak ada pesita. Tetapi kalau sudah boleh dibagi barang itu, fala syufa'at, katakan. Fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syufa'ah. Ya. Maka apabila telah ada sempatan dan dibuat jalan-jalan, maka tidak ada syufa'ah lagi. Maknanya dia kongsi pada satu tanah. Dan tanah itu besar dan dah diputuskan, ini bahagian awak sampai sini, ini bahagian saya sampai sini. Dengan tanah yang besar ini juga, awak boleh bina awak punya rumah, saya boleh bina saya punya rumah. Itu tak ada syufa'ah lah, kerana sudah dibagi. Ini yang belum bagi. Atau kalau bagi jadi kecil benar, tak boleh bikin rumah, jadi itu rugilah. Dua-dua rugi, bukan? Jadi itu salah, dua-dua rugi. Itu sebab dia ada hak ambil dengan syufa'ah. Dalam satu peristiwa baginda menghukum dengan syufa'ah pada tanah, rumah atau kebun, ya. Dan ini hukum syufa'ah ni ringkas saja yang pada kita ni. Tapi ulama membincangkannya dengan panjang lebar. Jadi bila perkara ini dibicarakan atau dibuat dalam mahkamah, tentu ada detail-detailnya. Dan ini mazhab kita Syafi'i. Dan mazhab Hanafi ada lagi pandangannya. Mazhab Maliki, wah begitu banyak. Segala, apa kita kata ya, undang-undang berkenaan dengan tanah ini sudah dapat daripada syufa'ah ni juga. Macam-macam kita boleh buat, ya. Rukun syufa'ah 3 perkara. Pertama, Syafi'i yang menuntut syufa'ah, tunutnya kurang, itu yang menuntut syufa'ah. Disyaratkan dia berkongsi pada sesuatu yang tidak boleh dibeza-bezakan. Jadi baru dia berhak jadi penuntut syufa'ah. Yang kedua, masyfu', iaitu hak yang dituntut, syaratnya sesuatu yang boleh dan sesuai dibagi. Kalau tak sesuai dibagi, tak boleh dibagi, ya, tak adalah syufa'ah, ya. Tidak boleh diangkat dan dipindahkan. Yang ketiga, tidak dimiliki dengan tukaran, bukan dengan warisan, ya, atau pemberian hibah secara percuma. Kalau hibah secara percuma, maknanya dia beri secara percuma saja begitu pada orang itu. Awak tak berhak menuntutlah, dia kongsilah dengan awak terus, ya. Masyfu'un minhu, orang yang ketiga, orang yang dituntut pembelinya, yakni pembeli yang kedua. Syaratnya dia pembeli yang terkemudian secara mutlak. Beberapa masalah mengenai syufa'ah. Pertama, yang menuntut syufa'ah mesti membayar harga yang sama dengan yang telah dibayar oleh yang dituntut. Ini terang, ya. Dia tak boleh bayar kurang. Dia kata saya nak beli, saya nak kurang harga, tak bolehlah, saya bayar sekian, awak kena bayar sebagaimana saya bayar. Yang kedua, tuntutan syufa'ah mesti dibuat dengan segera. Kalau dilambatkannya dengan sengaja, gugur hak syufa'ah. Kemudian segera atau tak segera itu bergantung kepada hukum hakim mahkamah lah. Yang mana kata segera, yang mana kata tidak, ya. Jadi bila dia dapat tahu saja, dia mesti tuntut. Kalau sabit dia sudah tahu setahun dulu atau sebulan dulu, kemudian dia tak tuntut, lepas beberapa tahun baru dia nak tuntut, tak ada artinya lah, dah lambat, ya. Dan sekarang ada perkara-perkara dalam undang-undang tanah dan sebagainya yang kalau sampai beberapa tahun dia tak tuntut, dia tak boleh tuntut lagi, ya.
Ada file-file tu hanya sampai 5 tahun saja. Lepas 5 tahun dah tak valid lagi. Awak tak boleh tuntut. Tapi ada bahagian-bahagian itu berdasarkan pentadbiran mahkamah syariah. Kalau perlu diwakilkan kepada orang lain atau disaksikan tuntutannya. Dia menuntut tapi dia tak dapat menuntut terus kepada orang yang berhak, orang yang punya hak tu nak dituntutnya tak boleh. Tak sempat. Lambat. Tapi dia saksikan. Dia menuntut itu di hadapan 2 saksi. Awak saksikan bahawa saya ini menuntut sekarang tapi saya belum dapat sampai ke tempat itu. Itu cara dalam Islam buat itu. Jadi buat itu. Atau diwakilkan satu orang di tempat itu untuk menuntut. Atau saja di negeri lain. Awak dengar sana ada tanah awak, dia tak jual dengan tidak ada izin awak, ya. Awak kongsi dengan satu orang, orang tu jual bahagian dia, awak dituntut dengan syafa'ah. Awak nak pergi sana barangkali lambat, belum masanya dapat pergi dan sebagainya. Awak wakil satu orang kat sana. Saya wakilkan awak untuk menuntut hak saya secara syafa'ah daripada orang yang membelinya itu. Dia tu wakil bertindak. Atau dia tak dapat nak wakilkan, dia saksikan 2 orang. Tarikh sekian-sekian saya sudah menuntut. Ya, 2 orang saksi. Kalau barangkali pihak sana mau rasmi, awak pergi ke tempat-tempat rasmi lah. Misalnya awak pergi ke Komisioner awak sumpah di sana, awak ada menuntut dengan 2 orang saksi, boleh diterima. Atau di pihak Mahkamah Syariah Singapura, apa sajalah pendek je, badan yang rasmi untuk menguatkan tuntutan awak. Jika si pembeli telah bertindak pada bahagian yang dibelinya itu dengan menjualnya semula atau menyewakannya atau mewakafkannya, maka tindakannya itu sah. Maknanya orang yang membeli dengan syufa'ah ini belum dituntut oleh orang yang pertama itu, kongsi pertama itu tak tuntut. Dia dah jual pada orang lain atau dia dah beri pada orang lain, dia dah bertindak pada perkara. Bermakna ini mungkin yang menuntut tu lambat menuntut, dia sudah boleh jual pada orang lain. Sah, jualannya itu sah. Sama ada dia tahu ini orang ada hak syufa'ah ke tak ada syufa'ah, tapi ini orang tak menuntut, dia jual pada orang lain. Jadi jual atas jual sah. Seperti anak bertindak pada pemberian ayahnya. Ini sudah saya terangkan, ya, tapi saya terangkan lagi. Kita kalau beri barang pada satu orang, orang sudah terima barang tu, kita tak boleh minta balik. Kita tidak boleh minta balik barang itu, ya. Dah diberi habis. Itu pemberian hibah nama. Kecuali kita boleh minta balik kalau yang memberi itu si ayah. Ayah memberi kepada anak satu barang. Tiba-tiba satu masa ayah fikirkan dia perlu barang tu balik. Dia boleh minta dengan ayah, aku barang minta baliklah barang tu daripada awak, pada anak. Dan anak mesti kasih balik. Mesti. Pasal apa? Ini memandangkan kelebihan ayah itu, jasa ayah. Ya. Jadi awak kena tolak ansur, awak kena kasih balik. Dengan syarat barang tu mesti ada pada awak. Kalau awak dah kasih orang lain, dah tak boleh pula awak kata ini saya dah punya bapak saya beli barang, saya dah kasih awak, ni bapak saya minta balik, minta lah balik barang tu, tak boleh. Tak boleh. Jadi bapak ini tadi kalau dia kata mana barang yang kasih kau, aku nak minta balik, dia kata saya dah kasih pada orang lain, atau dia kasih pada isteri dia, kasih pada isteri pun tak boleh minta balik. Saya dah kasih dengan isteri saya, adalah bapak kata tak apalah, tak boleh tuntut lagi. Kalau saya dah tidak beri pada orang lain. Tapi kalau barang itu ada di tangan dia, dia mesti berhak menuntutnya. Jadi syufa'ah pun begitu juga. Awak beli bahagian awak pada yang ada sama saya ni, kongsi, saya nak tuntut, dia bilang saya dah jual dengan orang lain. Dia tak boleh menuntut pada orang, saya tak beli dengan awak, saya beli dengan orang lain. Jadi maknanya dia lambat. Mungkin dia lambat. Itu pendapat yang muktamad. Tetapi ya, saya tersambung, bermakna tidak ada syufa'ah lagi bagi rakyat kongsi yang pertama. Tetapi Ibnu Shuraih ni saudara sekalian terkenal dengan nama Ibnu Shuraih Al-Qadhi. Dia qadhi. Banyak hukum-hukum yang dia hukumkan. Jadi pada pendapat dia, jadi maknanya ini satu daripada ijtihad dia, pengalaman dia. Dia menghukumkan, beliau ini berpendapat masih ada hak syufa'ah baginya dan dia berhak untuk hak walaupun dia dah jual pada orang lain. Sekarang kita settle, kena selesaikan. Ini pendapat Ibnu Shuraih Al-Qadhi.
Ya. Tapi yang pada pemberian ayah dengan bapa tadi memang hukumnya muktamad. Ya, selagi belum dia jual atau dia kasih orang lain, dia kena balik. Ya. Itulah bahagian yang telah saya terangkan, dan sekarang kita sambung. Minta saya nota, Nasir, saya punya nota. Oh, tak kasih. Tak apa ini dulu. Dan ini Al-Qirat pun telah saya terangkan. Ada lagi sambungannya lagi satu. Ini juga saya telah terangkan, ya. Ini lagi satu muamalah kita, Al-Qirat atau Al-Mudharabah. Dan ini barangkali biasa kita amalkan, Al-Qirat dan Al-Mudharabah ini. Cuma kita mungkin tak mengamalkannya mengikut syarak, ya. Al-Qirat atau Al-Mudharabah ini telah saya terangkan sebahagiannya. Pemberian modal untuk diperniagakan. Seseorang itu ada modal, dia kasih orang lain berniaga. Jadi awak keluar modal, orang lain itu berusaha dengan modal awak. Ini yang dinamakan qirat. Dan sekarang lebih masyhur lagi perkataan mudharabah. Bank Islam pakai perkataan mudharabah. Mudharabah. Kata arti al-qira atau al-mudharabah dari segi bahasanya ialah pemotongan. Itu asal maknanya, dia potong sesuatu. Tapi itu dari segi bahasa, qarada yaqridu, potong. Dan dharabah juga bermakna semacam potong atau memukul sesuatu, itu memisahkan, ya. Itu dari segi bahasa, kita tak ambil bahagian itu, cuma ini untuk pengetahuan saja. Dari segi istilah syarak, suatu akad antara dua orang, pemodal dan pengusaha. Pemodal menyerahkan harta modal kepada pengusaha untuk diperniagakan, dan untungnya dibahagi antara mereka menurut kadar yang telah dipersetujui. Saya ada modal, ini saya serah pada awak berniaga. Saya serahkan modal ini pada awak untuk awak perniagakan dengan cara untung bagi berdua. Kita berdua. Dia kata saya terima. Sah. Itu berapa kadar untung? Terserah. 50-50, 30-70, terserah. Kalau sama-sama dari Allah. Kalau si pengusaha kata saya nak 70, jadilah dulu. Kalau si pemodal kata tak apalah, ambil 70 sampai 30 boleh. Atau sama 50-50, terserah. Tapi mesti disebut untuk dibagi antara kita. Tapi kalau dia tak sebut begitu, dia kata aku serahkan uang ini kepada kau untuk kau perniagakan, nanti aku berilah kau berapa aku nak beri. Tak boleh. Tak sah. Sebab kita tak tahu berapa dia nak beri. Ya dah. Jadi akadnya mesti kata dibagi bersama dan diterangkan berapa percentage, ya. Hukumnya adalah harus. Kerana Nabi Muhammad SAW pada masa mudanya pernah membawa modal daripada Sayyidatina Khadijah untuk diperniagakannya di negeri Syam. Inilah mudharabah yang pertama dibuat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sebab itu ulama mengatakan amalan mudharabah ini sangat baik dan ada berkatnya, kerana yang pertama membuatnya amal Nabi besar Muhammad SAW, ya. Faedahnya ialah ada orang yang mempunyai harta tetapi tidak pandai berniaga, ataupun bukan tak pandai berniaga, tak ada masa dia nak berniaga. Dia ada kerja yang mustahak yang lain, yang dia fikir lebih baik ini dia buat, ini dikasih orang lain. Dikasih pada orang lain modal. Sama ada dia tak pandai berniaga atau dia tak ada masa untuk berniaga. Dan ada pula orang yang pandai berniaga tetapi tidak punya modal. Tidak punya modal. Alangkah baiknya yang punya modal memberikan modal kepada yang pandai berniaga itu, dan faedahnya dikongsi bersama. Dan ini bukan saja faedahnya daripada segi faedahnya bagi dua orang ini, tetapi orang lain akan dapat faedahnya. Kalau modalnya besar, dibuat perusahaan, ada lain orang boleh bekerja, boleh membuat sesuatu, itu lebih baik. Inilah yang dikatakan penanaman modal ini menggerakkan jentera ekonomi Islam ini tadi, mudharabah. Tapi sekarang orang tak mudharabah lagi.
Kenapa orang tak mudharabah sekarang? Ya? Jarang orang mudharabah. Pasal apa? Kadang-kadang kita ada modal, kita nak serahkan pada seorang, dia pandai berniaga, tapi kita takut dia tak jujur. Dia tidak jujur. Jadi ini kejujuran ni sesuatu yang mahal sekarang, yang susah betul kita nak dapatkan. Jadi bila tak ada kejujuran, jadi orang tu berat nak serahkan modal yang ada pada dia. Kemudian bila dah tak ada kejujuran, tak ada berkat. Bila tak ada berkat, tak majulah. Tuhan tidak memberkati. Dalam hadis, dalam bab syarikat yang telah saya terangkan, Allah Ta'ala berkata, saya bertiga dengan dua orang berkongsi. Maknanya, aku bertiga dengan dua orang berkongsi. Kata Tuhan, aku bertiga dengan dua orang berkongsi. Itu maknanya apa? Aku memberkati usaha. Selagi salah satu tidak berkhianat kepada yang lain. Tapi kalau ada yang sudah berkhianat, aku lepas, kata Allah Ta'ala. Maknanya tak ada berkat. Tak berkat. Jadi ini semua kejujuran. Oleh sebab itu tak ada orang mudharabah sekarang ini, ya. Jadi apa orang buat sekarang? Simpan duit dengan bank saja. Dalam bank. Simpan duit dalam bank, ya. Dapatlah berapa persen, fixed deposit ke apa ke. Ini padahal ini ada masalah. Ya tidak? Tidak bersih ini kerana bank ini lain caranya. Dah berapa persen saja. Ini sekarang bank Islam mengemukakan mudharabah. Ini ramai orang masuk sekarang bank Islam ni, mudharabah dalam bank Islam. Pasal apa? Ini sistem bank yang mereka dapat bertanggungjawabkan, bukan orang perseorangan. Ya tidak? Padahal asalnya orang perseorangan. Macam Siti Khadijah radhiyallahu anha, bukan Nabi seorang yang bawakan modalnya itu pergi ke Syam. Ramai pemuda-pemuda Quraisy. Jadi kita nampak Siti Khadijah itu seorang ahli perniagaan. Dia panggil pemuda-pemuda semua, kau bawa ini duit, kau pergi berniaga ke sana, nanti untuk bagi. Ya. Bila Nabi Muhammad sampai umur dewasa dan muda, itu dia bawa pergi. Kita bersama-sama. Dulu ada masa dulu, ya, ada orang-orang buat mudharabah ni. Sekarang mungkin jarang, tapi mungkin ada jugalah. Pokoknya kejujuran. Macam sekarang orang nak pinjamkan duit dengan orang, payah, susah kita nak pinjam duit dengan orang. Pasal apa? Memang orang takut tak boleh terbayar. Atau kita masa nak pinjam tu baguslah, kita semua sekali nampak macam baik, bila nak bayar kita tak dapat menghidung lagi. Ini penyakit, ya. Oleh sebab itu, dalam muamalah Islam, kejujuran, kebenaran, tolak ansur, ini semua menjadi dasar. Dia ada 6 dasar, ya, yang ada dalam semua muamalah Islam. Itu jadi dasar utama, dia dasar penting. Ini sudah diterangkan mula kita belajar bahagian jual beli. Pertama, kejujuran. Kalau tak jujur, tak berkat. Yang kedua, kebenaran. Makna kebenaran itu apa? Jangan membuat sebarang penipuan dalam perniagaan. Dan jangan salah ditafsirkan kebenaran tu, misalnya, kita mesti benar. Kalau kita berniaga, orang tanya, ini awak punya modal berapa? Kita kata, modal saya sekian, benar, saya cakap ni betul-betul. Ini bukan makna benar dimaksudkan di sini. Ya. Kalau orang tu tanya berapa modal awak kata ini cara berniaga, tak boleh kasih tahu modal. Itu saya punya pasal, awak tak perlu tahu. Ya tak? Awak nak beli dengan harga sekian, awak beli. Tanya modal berapa. Tapi kalau awak cakap modal, tentu dia kata, wah ini macam untung banyak, saya tak nak beli, saya nak untung. Jadi buat apa nak pergi cakap modal? Tapi kalau awak bohong, awak punya modal awak punya modal RM1, awak kata ini modal saya saja RM5. Ya, ini dah bohong. Ya tak? Buat apa pergi cakap macam ini? Bila modal tu rahsia, sudahlah, awak tak boleh tahu. Mana ada orang menjaga kasih tahu modal? Dah lah. Itu cukup lah. Tapi awak kata ini betul, demi Allah modal saya pun tak sampai, lagi demi Allah lagi dosa. Ya, minta maaf lah pada orang menjaga. Kasih tahu modal tak mesti. Ya, tapi kebenaran ada. Ini syarat dalam semua perkara. Kalau dia minta barang yang first quality, saya minta yang paling baik, ya, kita kena kasih yang paling baik. Kalau tak ada, bilang tak ada. Atau awak boleh bilang dengan cara macam ini,
Ini bukan penipuan, ini yang paling baik yang ada pada saya. Pasal orang tu dia tak sedap lah, ya. Nak kata yang paling baik ada tak? Oh, tak ada. Macam ini dari segi perniagaan rasa macam tak ada atau tak sedap. Ada, tapi pada saya inilah yang paling baik. Dia cakap ada sikit. Tapi itu tak salah, itu tak salah. Pasal dia cakap betul. Yang paling baik ada pada dia. Ya. Macam setengah ahli perniagaan dia tanya dia, barang ini ada tak? Dia tengok-tengok. Oh, dulu saya ada lah, sekarang tak ada. Padahal memang tak ada pada dia. Dulu saya ada jual, sekarang tak ada lagi. Dia tak mau bilang tak ada langsung. Jadi orang takut bila kita pergi tempat dia semua tak ada, orang tak kuasa nak pergi. Ya. Ya. Pernah saya masuk warung makan, tengok macam-macam dia tahu. Ini. Saya pilih, saya bilang saya tak makan ni. Ini tak ada dalam semalam dia jual. Satu. Ini hari tak ada jual. Ya. Lepas itu saya tengok yang lain. Inilah. Ini pun tak ada. Ini bukan ini lah. Ini macam dua yang kita minta dah tak ada. Ya. Tapi dia tulis kat itu. Semua ada. Semua satu masalah. Jadi ada kebenaran. Jangan bohong. Yang ketiga, jangan ada riba. Itu syarat mutlak dalam segala perniagaan. Riba tidak boleh ada. Ya. Kemudian yang keempat, jangan ada bahaya membahayakan. Awak tidak boleh menjual sesuatu yang boleh membahayakan orang lain itu. Sama ada benda itu membahayakan atau cara membahayakan dan sebagainya. Ya. Atau juga sebaliknya. Jangan ada bahaya membahayakan. Kemudian jangan ada monopoli. Islam melarang monopoli. Maknanya awak tak boleh jual melainkan kepada si fulan dan saya tak awak tak boleh niaga tak perkara ini melainkan pada orang ini monopoli. Ini monopoli ini siapa punya cara? Kaum modal punya cara. Ya. Kita sama-sama berniaga ya. Awak kontrol orang sana. Saya tak kacau ini orang semua tak boleh jual dia punya barang melainkan pada awak. Ya. Awak jangan kacau orang saya. Ya, ini pasaran saya punya bahagian sini. Ini dilarang dalam Islam. Islam kata, Nabi kata tanahabu fil aswaq. Tanahabu fil aswaq. Berlumba-lumbalah kamu dalam pasaran, kata Nabi. Berlumba. Semua bebas. Ini yang dikatakan pasaran bebas sekarang, ya, bukan? Tak ada monopoli. Islam suruh bebas. Masing-masing jual lebih barang. Dan tidak mesti jual dengan awak. Tapi monopoli ada. Awak tak boleh, dia dah pakat ni, kaum modal ni pakat. Awak pergi tempat lain yang nak beli. Tak ada, saya tak pakai, saya tak. Awak kena jual, saya dah pakat. Ini dalam sejarah monopoli ya. British monopoli semua bahagian sebelah sini, Belanda monopoli semua bahagian sana. Ya. Orang sana tak boleh jual, British tu tak boleh beli kat sana, Belanda tak boleh beli kat sini, masing-masing mana. Ini cara monopoli. Lagi pula cara apa kita kata, dia kasih hutang dengan orang tu. Lama-lama orang tu tak bayar, tak boleh bayar. Apa yang ada pada dia kena jual pada dia. Saya tak bayar hutang. Dia yang tetapkan pula harga. Ini masalah monopoli. Jangan ada monopoli, jangan ada riba, jangan ada penipuan dan sebagainya. Ada dua hadis berkenaan dengan perniagaan, orang peniaga. Satu hadis menakutkan dan satu hadis menggembirakan. Satu hadis, ya sama ada dia itu hadis atau kata-kata ulama, saya tak pasti. At-tujjar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjar. Ahli-ahli perniagaan ini akan dibangkitkan di akhirat nanti sebagai orang jahat belaka. Ini perniagaannya macam mana? Perniagaannya tak jujur lah. Ya adalah. Tapi dalam satu hadis pula kata ad-dajirus saduq. Peniaga yang jujur, yang benar akan dibangkitkan di hari kiamat ma'asyuhada'i was-siddiqin, bersama dengan para syuhada dan para siddiqin. Barangkali orang kenal si fulan di dalam dunia dulu tak terkenal pula sebagai orang mati syahid. Tak terkenal pula sebagai orang yang betul-betul kuat iman, dia orang biasa saja tapi dia ni ahli perniagaan. Oh, kerana kejujurannya dalam perniagaan dimasukkan di dalam bahagian siddiqin. Jadi inilah faedah tadi al-qirat ya. Dan sekarang mudharabah atau qirat ini dibuat oleh bank Islam lah. Ya. Dengan akad, dengan apa semua. Dan apa ya, kita di sini belum ada bank Islam lagi lah. Apa yang saya dapat tahu dari sana itu, bukan saja orang Islam sekarang yang terlibat dengan muamalah Islamiah di dalam bank-bank Islam.
Orang bukan Islam pun mereka merasakan ada keuntungan yang lebih dalam bahagian. Dia dari segi teknikalnya akad, ada akad, dan bukan kata kau simpan duit dalam bank kau dapat sekian, tidak. Kau masuk niaga, bank akan berniagakan uang ini, untungnya sekian-sekian, dan kemungkinan rugi kau kena tanggung sama-sama. Kemungkinan, tapi kemungkinan rugi itu bank itu kecil lah kalau dibandingkan ya. Jarang bank ini rugi. Biasanya untung saja pasal modalnya besar. Tetapi kalau ditakdirkan, jadi kita buat pengakuan itu. Tapi kalau bank biasa tak ada rugi, tak pernah dia kata kalau rugi sama-sama tanggung, tak ada. Awak tak rugi, kami tanggung, semua kami tanggung. Awak beres, awak penyebut duit penjamin. Ya, tapi kalau apa-apa hal berlaku, awak nak claim tu duit pun bukan senang. Nah itu dia. Banyak masalah, banyak perkiraan. Jadi ini Islam ni selalu mahukan terus terang. Jangan ada lagi satu syarat yang mutlak yang baru saya terangkan. Jangan ada gharar. Ini dalam istilah ekonomi Islam dipakai perkataan gharar. Rain rara. Gharar. Dalam apa muamalah pun jangan ada gharar. Gharar itu maknanya semacam penipuan atau semacam syarat yang tidak terang, tak mudah orang faham apa maksud ni. Itu tak boleh. Selagi ada syarat yang tidak diketahui atau tidak boleh dipahami, tak boleh dalam. Awak kena fahamkan betul-betul ini syaratnya begini. Ini yang saya perhati kadang-kadang ya. Misalnya orang yang jual insurans atau ada apa-apa macam muamalah atau ada apa kita kata ya, institusi kewangan ke, atau ada satu projek lah, ada perkara-perkara dia tidak terangkan, tak terangkan syarat-syarat ya, beberapa syarat yang diterangkan yang senang-senang, yang menarik, tapi benda itu termaktub. Sebab apa? Dia kata kalau diterangkan nanti orang ini akan berfikir dua kali. Ini untuk satu. Yang bangsa menarik punya barang ini kita terangkan. Ini taktik mereka lah. Tapi dari segi Islam tak boleh. Awak kena terangkan. Dia kata kalau kita terangkan ini nanti dia tak jadi. Kalau Islam kata tak jadi, tak apalah, biar dia masuk dengan dia puas hati. Kalau dari segi perniagaan sekarang ni orang rugilah kita kan. This customer datang, kita mesti cari jalan supaya kita dapat. Situ ada itu sebab banyak ulama yang tidak berani menghukumkan sesuatu itu terus halal terus apa, sebab ada syarat-syarat. Nanti bila berlaku tahu, bila duit tu nak keluar ke, bila awak nak claim sesuatu ke, awak pun datang, dia bilang awak punya masalah gini, ini ada syarat kat sini, gini, tak boleh, awak kena buat gini. Panjang lagi cerita, yang mana kalau awak tahu mula-mula tak kuasa nak masuk. Ya tak? Ini masalah. Jadi ini gharar kena jaga. Dalam apapun perniagaan, jangan ada gharar. Mesti terang. Di situlah letaknya halalnya perniagaan Islam ini, ya. Tidak ada. Kalau dia kata saya tak tahu ni, saya dah kasih tahu pada awak. Dia dah kasih tahu, betul dia kasih tahu. Dia tak kasih tahu, memang salah. Kalau dah kasih tahu tu pulang pada awak. Ini yang saya kata ni, kadang-kadang kita punya, tapi pasal kita dah tahu ni undang-undang, kita pinjam duit dalam bank ke, kita berurus dengan bank kan, dia bawa kat kita berapa lembar punya apa kertas tu dengan dia punya peraturan satu kecil-kecil pula tulisnya tu. Ya, tebal. Kita mana nak pergi baca. Tapi oleh sebab kita dah yakin ini sistem bank semua sama dalam Singapura, sebab dia di bawah undang-undang pemerintah, dia tak boleh bikin apa-apa. Ya, kita tak baca, kita dah tahu lah dia peraturan begitu. Ya, dah belakang kalau kita kira rugi juga. Tapi kita dah tahu. Cuma macam bila kita dah suka tu kan, sign sini tu, kita pun sign. Lepas tu dia berkeluar sini sign, buka sign. Kita main sign saja. Kita tak tahu apa yang kita dah sign tu. 3-4 tempat kita tandakan, sign sini, sign sini. Kita dah baca apa? Siapa ada baca? Cuba. Semua orang terlibat dalam jaga dengan baca. Awak tak kata nanti saya balik rumah nak duduk satu hari nak baca dari A sampai Z. Tak ada. Tak ada. Siapa nak baca? Dan ini tak. Tapi pasal kita yakin ini di bawah undang-undang. Ya tak?
Dia tak boleh bikin ni kalau sebarang-barang. Sebab pemerintah dah tahu macam mana cara nak bikin, dan semua orang mesti ikut sistem yang standard ini. Kita dah tahu. Tapi kalau orang buat sebarang-sebarang begitu, takkan kita nak main sains saja. Rukun al-qira'ah. Jadi awak nak berqira'ah, nak mudharabah ni ada rukunnya. Rukun al-qira'ah 6 perkara. Pertama, tuan punya harta. Disyaratkan dia sendiri layak bertindak pada harta yang dimudharabahkannya. Maknanya dia punya harta sendiri, bukan hak orang lain. Jangan dia jadi wakil simpan harta orang, dia pergi mudharabahkan harta orang. Orang tu beri dia simpan, dia pergi perniagakan. Tidak boleh. Tak boleh. Jadi kalau dia nak perniagakan, dia kena minta izin daripada orang. Jadi katalah dia simpan duit pada awak. Ini simpannya ada satu hukum namanya wadi'ah. Wadi'ah, simpan. Okay. Dengan tidak beritahu dia, awak perniagakan. Salah, tak sah. Inilah perbezaan antara bank Islam dengan bank biasa. Pasal apa? Kita tahu ya, kita simpan duit dalam bank, itu bank dia simpan saja duit kita atau kan? Tidak. Dia berniagakan. Tetapi akadnya, akad simpan. Sebab itu ada perselisihan antara ulama. Ada ulama yang mengatakan, ya, faedah bank ini boleh. Sebab dah tentu bila kita masuk bank, duit simpan dalam bank, sama ada fixed deposit income ataupun ini apa kita kata saving account ke atau apa ke, dah tentu ini bank tidak masuk peti ini si A punya kunci, bila datang kita ambil buka keluar dia. Tak ada. Ini duit campur, kira-kira saja ada. Ini orang ambil buku, orang buku. Dah tentu ini bank perniagakan. Jadi bolehlah. Pasal kita tahu ini kita kasih bank. Ini macam mudharabah. Dia perniagakan. Kemudian sikit dia kasih untung pada kita. Oh, kalau kita kata begitu, nampaknya boleh. Tetapi ada satu perkara pula ditimbulkan oleh ulama. Ini bank berniaga apa? Oh, dia pinjam ke orang lain pula duit. Itu dia makan riba tu. Duit riba tu dia kasih kita. Kata ulama yang mengharuskan, yang diambil daripada orang tu bukanlah macam riba yang bunga, macam bunga citi dan sebagainya. Ini ada servis, dia ambil sebagai servis charge. Pasal dia buka ini building, bikin ada orang berniaga, kerja semua sekali semua. Tak apalah dia ambil. Orang yang menyokong bank Islam pula yang mengatakan ini mesti salah lagi, kerana dia kata dia sudah fix kerja dia berapa pun dia punya bayaran sama. Sedang bank Islam tak begitu. Berapa awak punya kerja ni dinilai dari segi kerja awak, berapa patut dibayar. Bukan standard. Sekarang orang pinjam RM100 dengan orang pinjam RM100,000, dia punya apa? Dalam bank biasa, dia punya rate sama lah kan? 2.5%. Tapi urusan RM100,000 dengan urusan 100 barangkali ada perbezaan. Ya tidak? Tidak sama urusannya. Mungkin ini urusannya tak banyak. Jadi kenapa fix? Itu satu masalah lagi timbul. Ini yang dibincangkan ini, bukan sikit perkara. Oleh sebab itu ada khilaf masalah. Jadi dia kata dia masuk dah tentu dia meniagakan. Dah tentu dia meniaga. Kita dapat faedah lah. Kita dah tahu meniaga, kasih bank meniaga. Kena tanya meniaga apa. Oh katalah bank ni tidak ada meniaga bahagian riba. Ya, tapi jaranglah bank yang tak ada meniaga bahagian riba. Tapi kita kata riba ni bukan riba lah, kiranya dia sebab servis charge dan sebagainya. Tetapi akad. Awak akad masuk simpan ke akad meniaga. Oleh sebab itu bank Islam akadnya akad mudharabah. Akad dah clear. Ini akadnya bukan akad mudharabah, akad simpan. Itu timbul masalah. Kenapa orang yang simpan duit itu tak boleh memperniagakan? Dia bilang kita tak izin dia berniaga, kita suruh dia simpan. Ya tak? Dia tidak boleh berniagakan yang bukan hak dia. Dia tukang simpan saja. Jadi orang amanahkan, awak simpan duit saya RM10,000. Ya. Nanti saya ambil. Awak tanpa izin dia pergi berniagakan duit. Walaupun awak bagi dia untung. Tak boleh. Saya tak izin.
Kata ulama pula, yang itu memang. Tapi yang bank nature dia berniaga. Jadi boleh lah. Itulah dia punya perbincangan. Tapi saya di sini tidak memberi fatwa kata boleh ke tak boleh. Saya menampakkan macam mana perbincangan itu datang. Syekh Al-Azhar ya, baru-baru mengeluarkan fatwa bahawa faedah bank di sana semua dia kira apa? Harus. Banyak yang menentang, daripada, dan satu daripada yang menentang seorang kaya besar di bahagian Saudi Arabia, dan dia juga salah seorang pemodal besar dalam bank Islam ini. Dia menentang Syekh. Dia juga ada ilmu lah, tapi tak sampailah pada ilmu Syekh Al-Azhar barangkali. Dia kata tidak. Tapi Syekh Al-Azhar kemudian mengatakan, saya punya fatwa untuk Mesir, untuk negeri Mesir, bukan untuk semua. Sebab situasi Mesir itu lain daripada situasi negeri-negeri yang lain, ya. Sebab ada keadaan-keadaan memaksa dalam satu negeri itu. Sebab ekonominya barangkali terlalu lemah atau sebagainya kan. Jadi itu fatwa bukan untuk semua. Ini masalah ijtihadiyah, masalah ijtihad. Kita memikirkan suasana. Oleh sebab itu di Singapura ini kita belum ada bank Islam. Jadi muamalah kita dengan bank-bank biasa ini ada dia punya sedikit kelonggaran kan. Dan jalan lain, kalau ada jalan lain, kemudian kita tengok pula macam mana perjalanan. Jadi ini dasarnya, Yang kedua, yang menjalankan perniagaan layak berurus pada harta dan menerima perwakilan. Dia memang layak diwakilkan, orang yang boleh berurus, ya, tertentu orangnya, dan bebas mengurus perniagaan tanpa campur tangan daripada tuan punya harta. Ini syarat. Tuan punya harta, dia tidak boleh syarat. Saya kasih awak modal sekian-sekian dengan syarat awak berniaga barang ini. Tak boleh. Awak bebas nak jaga barang apa pun. Dia kasih awak duit, dia tak boleh kasih, ya, barang. Tak boleh. Kalau kasih barang, ini ada barang awak pergi jualkan nanti untung bersama, itu bukan kira. Itu macam upah. Sebab barang ni boleh laku, boleh tak laku. Tapi kalau awak kasih wang, awak bebas berniaga apa barang pun. Awak tengok barang ini dah tak laku, tak boleh jual, awak habiskan ini barang, ambil barang lain. Tengok apa yang perlu ada dalam pasaran, apa yang belum jual. Jadi orang yang membuat kirat ini, yang meniagakan, dia bebas. Dia kata tuan punya wang tak boleh syarat. Saya kasih awak wang ini untuk diperniagakan dengan syarat awak berniaga barang ini. Tak boleh. Tapi yang haram dah memang tak boleh lah kan. Yang tentulah ini tak payah kita cakap lagi. Kalau dia berniaga barang haram, misalnya dia kasih dia modal, dia ni pergi berniaga barang haram, dah tentu salah dia. Tapi dia dapat ni modal, dia berniaga kain. Tapi tuan punya kata, awak jangan berniaga kain, saya tak suka berniaga kain, berniaga lain. Dia barangkali dia tahu berniaga kain, dia tak tahu berniaga yang lain. Jadi jangan sekat dia dalam soal berniaga. Tetapi tuan punya boleh kata, awak berniaga di pasar sekian. Itu boleh. Sebab barangkali dia tengok, dia pun ada idea. Dia tengok di pasar ini banyak orang dan perniagaan nampaknya hidup di sini, ya. Dia kasih modal, awak berniaga kat pasar ini. Apa barang nak jual juga. Sebab itu saudara sekalian, tempat yang ramai orang, perniagaan hidup. Tempat ramai orang. Tapi kalau tempat tak ada orang, apa orang nak berniaga? Orang tak ada. Orang beli barang berapa orang saja, apa nak buat? Oleh sebab itu awak tengok misalnya di Indonesia, apa saja barang awak bawa di mana-mana pasaran, di mana-mana stesen kereta api apa, laku. Sebab ramai orang. Saya bila naik kereta api, ya, daripada Jakarta nak pergi ke Surabaya naik kereta api, setiap stesen saya tengok orang jual barang macam-macam. Dan budak-budak jual permainan. Dia buat daripada bulu depan dia. Kecil-kecil barang, murah-murah. Nanti kat kereta api tu adalah anak-anak dia tunjuk mak dia nak beli apa semua gini kan. Barang tu kecil, budak-budak tu buat main-main, beli. Ya. Sementara kereta api belum jalan, budak tu dah beli, dia main-main patah buang habis itu. Tapi yang saya fikirkan, subhanallah. Ya. Ada orang beli, pasal orang ramai. Dan barang tu murah.
Sekejap tu juga habis kat situ. Berapa banyak habis dia buat lagi betul. Orang ramai. Bila orang ramai, perniagaan hidup. Walaupun barang yang jual tu kecil lah, mesti ada pembelinya. Seramai orang saya. Bila tak ada orang, itu susah. Oleh sebab itu, tuan punya tu boleh kata, saya mau awak berniaga di pasar ini. Tapi barang ini tak boleh. Itulah masalah. Kerja yang dikirat, harta kirat syaratnya wang bukan barang. Awak kena kasih wang. Awak tak boleh kata saya ada barang yang awak berniagakan, kita untung bersama, itu tak boleh. Habis nak macam mana itu? Itu upah. Itu boleh. Awak pergi jual barang ini, saya upah awak sekian-sekian. Itu laku tak laku, dia mesti bayar itu upah. Ya, sebab ini tak timbul pandai ke tak pandai berniaga. Awak tak tolong saya jualkan ini, saya jualkan. Laku awak punya, saya dapat upah. Tak laku pun, awak kena bayar upah saya. Dah penat lelah. Tapi yang mendapat wang ni bukan soal penat lelah. Awak tak pandai menggunakan ini wang. Padahal wang ini boleh awak belikan apa saja untuk diperniagakan. Jadi kirat mesti wang. Kerja yang dikiratkan, ya, ialah perniagaan bebas tanpa sekatan. Sudah. Yang kelima, untung daripada al-kirat dibagi antara kedua menurut syarat yang telah ditetapkan. Kalau ada untung dan rugi, ditampung kerugian sebelum dibagi untung. Ya, misalnya dia berniaga dua macam barang, dua jenis barang. Dalam satu barang ini dia rugi, tapi barang yang lagi satu dia untung. Jadi kerugian di sini mesti ditampung dari untung. Modalnya mesti distapelkan dulu. Jadi sini rugi, berapa rugi? Sini rugi 1,000. Yang barang ini niaga untung 3,000. Sebab orang yang pandai berniaga dia tahu macam mana. Kalau dia terus dengan ini dia rugi. Ya. Ini untung 3,000. Okey. Sini untung rugi 1,000. Ini 1,000 dulu, tutupkan modal yang sudah rugi. Sekarang untung kita berapa? 2,000. Gitu. Yang keenam, sirah. Ialah akad menurut syarat jual beli. Maknanya apa syarat jual beli punya akad tu macam mana nak buat, begitulah juga kita buat dalam akad apa namanya sirah, apa namanya kirat ini ya. Jangan ada sekatan, jangan ada syarat. Contohnya di sini, aku serahkan wang ini kepadamu untuk kau perniagakan, dengan cara untungnya dibagi antara kita berdua. Yang seorang lagi berkata aku terima. Dan syarat di sini kita tengok ya, sirah ialah menurut syarat jual menurut akad. Akad ni mesti lafaz. Mesti apa? Lafaz. Jadi sekarang masalahnya segala urusan kita ni tak berlafaz. Tak ada lafaz. Kita sign saja. Jadi ada sebahagian ulama yang agak ketat. Dia kata tak ada lafaz langsung dalam kita punya kira bicara. Bila tak ada lafaz, makna tak ada akad. Bila tak ada akad, perkara tu tak sah. Tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau tak sah, dosa lah kita. Ya tidak? Kita bermuamalah dengan cara yang tidak sah. Tetapi ada sebahagian ulama pula mengatakan segala transaksi Islam ini kalau dibuat atas dasar keridhaan, sama-sama rida, dan perkara itu bukan perkara haram, perkara yang halal, ya, sama-sama rida, tak ada lafaz tapi bersurat, boleh. Itu sebagai ulama kata ya. Sekarang ni kita kena ijtihad juga sekarang ni. Kita kena fikir sekarang mana lebih kuat, lafaz ke atau surat? Sekarang surat lebih kuat daripada lafaz. Itu. Kalau awak kata saya dah cakap dengan dia, mana pun. Sekarang surat lebih kuat daripada lafaz. Jadi ada setengah ulama kata kita katakan kita terima surat. Cuma ada loophole-nya kat situ. Yang kita kata surat lebih kuat dari lafaz. Surat boleh ditiru. Surat boleh dibuat. Sign pun boleh tiru. Banyak orang tipu sign dan sebagainya kan. Ada tak? Boleh. Lafaz
Selagi orang tu tak mengaku, dia kata saya tak ada lafaz. Apa nak buat? Oh, kena saksi. Saksi penting. Saya saksikan yang dia sudah berlafaz. Ini sekarang lafaznya dipakai nikah je lah. Yang pakai lafaz, tak ada main sains-sains, tak boleh lah. Ya? Kan? Tak boleh kata tuan kali kata ya, sains saja kat sini. Awak dah mengaku kan? Tak boleh, mesti lafaz. Tak ada lafaz tak sah. Yang sebenarnya bukan nikah saja, semua muamalah mesti lafaz. Dan contohnya mesti lafaz sekarang ini. Bila awak buat sumpah, awak sumpah, walaupun dia kasih awak form, situ semua dah ada, awak sign depan Commissioner of Oath, ya tak? Sign. Tapi dia punya cara, sekurang-kurangnya dia kata awak mengakui. Sekurang-kurangnya awak kata ya saya mengaku, mesti. Terserah tanya, ini semua betul? Awak dah baca? Betul? Itulah asal lafaz. Ada lafaz. Itu mengesahkan. Syarat-syarat begitu. Jadi kena lafaz. Tak ada lafaz, tak cukup. Itu kita pandang dari segi negatifnya, tak ada lafaz ini. Maknanya semua tak sah lah pasal tak ada lafaz. Tetapi sebagian ulama mengatakan bila tak ada lafaz, dia di luar undang-undang. Jadi tak timbul masalah tak sah asal sama-sama reda. Sama-sama reda. Awak kasih saya tak cakap apa-apa, saya ambil pun awak tak cakap apa-apa, awak ambil duit saya, awak diam-diam. Ya. Saya kasih awak barang, awak diam, tak ada cerita macam sekarang. Mana ada bercakap? Dia masuk supermarket tu dia ambil tahu. Sampai ke sana letak, ya. Nak ajak dia bercakap pun dia tak senang di cashier. Tak mahu dia. Dia sibuk. Dia tengok jadi tekan-tekan. Tak ada cakap apa-apa, kasih duit senyap balik. Ya. Tak cara. Kalau ulama katanya macam ni, bisu ni orang semua. Tak ada bilang aku jual dan aku beli. Kalau kita bercakap pula, ini saya jual ya, saya beli ya, dia pun heran, apa orang dari mana datang. Dia kata aku beli, aku jual. Ya, ada. Semua keadaan. Jadi ada perkara-perkara yang kita balik pada dasar. Dasarnya boleh, alhamdulillah. Kita kata kalau ada rida, pegang kaedah tadi. Tak ada penipuan, tak ada bahaya-bahaya, barangnya semua terang. Awak sudah tengok, saya sudah tengok, sama-sama rida, alhamdulillah. Innamal bai'u an taradin, kata Nabi. Sesungguhnya jual beli itu dengan rida. Dan Allah Ta'ala firman Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, jalan yang salah. Kata jalan yang batil dan yang salah, jalan yang tidak diridai, dengan paksaan dan sebagainya, atau dengan penipuan. Oleh sebab itu judi diharamkan, sebab di sana ada penipuan. Riba diharamkan kerana sana ada bahaya. Itulah dasar Islam. Ya, jadi ada dasar-dasar yang batin, ya, syarat-syarat batin, dan ada syarat zahir dalam semua perkara. Jadi saya fikir cukuplah sampai sini bahagian mudharabah. Kemudian nota yang berikut tu bahagian wakaf. Dia tahu dah apa belum? Tak apalah. Kita tak bincang lagi. Masuk bahagian wakaf. Dan saya sebagaimana saya dah janjikan pada saudara, saya sebab boleh nak memberikan dasar-dasar ini kepada saudara untuk maklumat sekurang-kurangnya orang-orang yang boleh mengikuti akan mengikuti seterusnya. Sekurang-kurangnya anak cucu kita tahulah bahawa ini sebab bab ada dalam Islam. Jangan mereka kata tak ada. Sebab yang tak ada yang kata tak ada, mana ada. Kita belajar haji apa? Dan sembahyang, zakat, puasa, haji. Macam bab syufa'ah. Barangkali ada yang baru pertama kali dengar ni bab syufa'ah. Ada bab-bab lain lagi. Jadi kita kena dapat maklumat walaupun secara kasar. Dengan itu siapa nak mengikuti, alhamdulillah dia boleh. Mengikutilah, dia boleh. Tapi dasarnya dah. Dasarnya kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bukakan pertanyaan kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya berkenaan dengan muamalah. Barangkali ada masalah saja kita itu cepat-cepat. Dan barangkali 10 minit saya berikan. Ya.
Kalau dia dapat dengan warisan, tak ada syufaat. Yang didapati dengan warisan tak ada syufaat. Ini yang kongsi sama-sama beli. Pasal apa? Kenapa di situ tak ada warisan? Tidak ada syufaat? Kerana awak mau ke awak tak mau ke, awak mesti berkongsi dengan dia, sebab ini persatu. Ya tak? Tapi ini tadi kita pakat dua orang sama-sama nak beli barang ni. Ya tak? Kita pakat. Jadi kita dah setuju. Saya setuju pasal awak yang nak beli, nak kongsi sama saya. Awak pun setuju pasal saya nak kongsi dengan awak. Tahu-tahu awak pergi pecah kongsi jual dengan orang lain, saya belum tahu. Boleh setuju dengan orang? Ya tak? Pasal kita ada pilihan di sini. Saya kongsi pasal awak tau. Orang lain dia tak nak kongsi. Itu dia punya masalah. Orang lain dia tak nak kongsi. Dengan awak saya kongsi. Oleh sebab itu, awak nak jual orang lain, awak tak boleh jual. Ya? Awak kata balik kepada saya. Tapi kalau barang tu dah memang boleh bagi, barang besar yang awak tak ada jejas, tak apalah. Ya? Awak tak berbahaya awak ni. Tapi kalau bahaya pada saya, macam mana jawab saya nak kongsi dengan dia, dia berkali buat sesuatu yang tidak menyenangkan saya. Tapi kalau warisan tak boleh lah. Ya? Ini bukan kata awak berbakat kita sama-sama waris barang ni, tidak. Memang awak waris, dia waris, jadi awak tak boleh nak apa. Kecuali ya, kalau ada timbul bahaya, mesti awak boleh buat syarat. Jadi kalau dia buat juga, dia begini. Kita dah kata tadi, muamalah Islam jangan ada bahaya-bahaya. Ya. Kalau dia buat sesuatu pada harta itu yang membahayakan, dia punya muamalah sah. Katalah dia jual dia punya share, sah. Tapi dia berdosa dari segi membahayakan awak. Dia berdosa saja. Muamalahnya sah. Saya beri contoh. Baru-baru ni keluar fatwa bahawa menjual tanah pada orang Yahudi hukumnya haram dan tidak sah. Ini fatwa sudah lama. Fatwa dari mufti yang pertama dulu, kalau tak salah saya, Haji Amin Al-Husain. Tidak boleh jual. Ini orang Palestin bercerita. Bukan kita sini, orang sana. Ya. Sini nak jual sebagai Yahudi pun boleh. Ini sadar macam itu. Tak boleh jual. Pasal apa? Membahayakan. Dan bukan saja hukum haram, dia kata tidak sah. Dan itu masalah ijtihad. Ijtihad. Barangkali nasnya terang tak ada. Cuma soalnya syarat mutlak membahayakan. Jadi barangkali dalam kes awak kita kata dia pergi jual beli sah. Tapi awak misih kata tidak sah. Itu jam ada bicara. Pergi ke mahkamah. Mahkamah mana? Syariah lah. Ini sebab undang-undang syarat. Awak bawa, panggil, bawa. Saya nak lawan ni kes, boleh menang. Itu tengok pula pada hakim. Ya, bagaimana hakim nanti menentukan siapa ada betul ada bahaya ke, tak ada bahaya ke, berdasarkan syariat Islam. Kaedah-kaedah. Mak mesti boleh kata dia bikin bahaya pada saya, bikin bahaya pada family. Ya. Dia rosakkan family punya itu semua sekali. Itu pulang pada hakim. Ini semua masalah ijtihad. Boleh? Bawa hukum. Ya, memang begitu. Ya. Iyalah. Boleh lawan nak kias dengan syubhah. Kias dengan syubhah. Ya. Tapi nanti dia orang boleh argue syubhah ni kongsi dengan mula-mulanya awak sama-sama setuju dua orang. Macam saya kata tadi, ini tak timbul persetujuan awak, ini saya waris punya lah. Bukan kita beli sama-sama. Yang tadi kita sama-sama dah setuju tak kongsi, tiba-tiba awak pecah kongsi. Kan? Ini bukan soal awak suka ke tak suka, saya memang berhak kat sini. Saya bukan baru, saya waris. Sebab dia kata tidak boleh syubhah pada harta warisan. Dan tak boleh syubhah pada harta pemberian. Saya kongsi dengan awak, hak saya beri pada si A. Ya. Awak tak boleh kata pasal awak beri dia. Saya suka, saya nak beri. Kecuali kalau ada membahayakan. Dia bilang tak ada bahaya, saya beri pada dia saja. Tak ada bahayakan awak. Dia nak jual nanti, mungkin bahaya. Inilah masalah.
Ada pertanyaan lain? Ya, di belakang. Macam mana? Ah. Ah. Ini sekarang masalah apa tahu dalam masyarakat kita. Ini kena perlu penyelesaian. Terang-terang kita kata rumah lah, ya. Ini bapa beli rumah sama anak dua nama. Bapa ada kontribut 20,000, tapi yang lain semua anak punya duit. Ya, okay. Banyak kes berlaku. Anak ni kemudian jual rumah, bapa kata aku punya bahagian sekian-sekian. Si bapa ni kadang-kadang dia tak nak tahu anak-anak yang lain hasut. Bapa ada hak ni, bapa sudah ambil ni. Ini bapa pun dah ada apa? Gaduh ini anak-anak semua sekali macam ni. Dia punya hukum ada. Ya. Dia begini. Yang pertama itu sebab Islam mau akad. Kalau bapa ni kata, ini kita baik saya selesaikan masalah awak. Ini kongsi. Baik, kongsi dulu. Nanti saya cakap pasal rumah. Kongsi. Benda tu dibeli 1,000. Okey. Yang ini keluar 100. Yang ini keluar 500. Yang ini keluar 300. Yang ini keluar 50. Tak apalah, boleh. Harganya 1,000. Kemudian ini barang naik 100,000. Ya, ikut persen lah, percentage. Semua naik. Takkan awak nak kata awak keluar 100, awak ambil 100. Awak jual 100,000 ni. Ada persen. Mesti pakai. Inilah kalau bagi duit rumah ni kan, ikut persen lah. Tadi kalau 100, 10% dari 1,000. Tak? Dia keluar 100. Sekarang 10% dari 100,000. 10% dari 100,000. Yang ini 20% dari 100,000. Kalau dia keluar 200, dapatlah berapa? 20. Ikut percentage. Ini paling betul, paling adil. Okey. Pasal semua kongsi. Tapi pada soal rumah, bapak kasih duit 20,000 ke 30,000. Kadang-kadang bapak kasih duit renovate, nanti aku punya duit. Kau beli aja rumah, kau bayar bulan-bulan aku renovation, aku kasih 30,000. Ini akad mustahak sekali, saudara sekalian. Bapak kasih kah atau bapak kongsi? Ya. Kalau bapak tu dia kata saya kasih, aku kasih kau 30,000, aku kasih lah, free kasih. Ini bukan kongsi. Ini kasih. Jadi kalau yang dia kasih 30,000, yang dia balikkan pun 30,000. Nilai tak timbul. Tak timbul. Awak, saya pinjam awak 20 tahun dulu RM10, $10. Ya. Kemudian sekarang saya bayar $10 juga. Awak tak boleh kata ini duit $10 dulu berapa tahun, ini sekarang dah berapa. Ya. Dulu mahal saya boleh beli barang ini. Tak timbul. Kalau tu akan riba. Jadi kena tengok akad. Itu sebab saya selalu tanya, ni bapak bila kasih, dia kasih cuba ke atau dia kata kongsi? Kalau kongsi, timbul masalah. Itu sebab akad penting. Awak akad kongsi ke, sama-sama bersyarikat beli ni, kalau jual nanti sama-sama dapat dia punya faedah, atau bapak budi baik ni duit aku 30,000 pun tak pakai, kau ambil lah, kau renovate lah, sudahlah. Nak katakan free tu, kasih free kan. Tapi barangkali bapak bila-bila pun boleh minta balik apa yang dia beri. Tak balik. Tak boleh minta balik lebih. Macam mana bapak kasih 30,000 nak minta 60,000? Bapak kata ini nilai wang. Tak timbul nilai wang. 30,000, 30. Tak. Saya itu kasih, akad kasih. Bukan akad kongsi. Inilah saudara-saudara sekalian. Sekarang kita mesti berterang. Hatta dengan anak beranak kena berterang. Kerana ada orang lain kincungkan dalam perkara. Banyak kes. Aduh. Ya. Ini tuntut sekian, ini tuntut sekian. Ya. Tak boleh kalau kongsi, tak boleh. Kalau kita awak untunglah. Tak boleh. Macam mana? Macam kes awak dah terang lah tadi, yang tadi kes.
Sama tak apa, kasih dia sama, dia rugi. Kalau kasih sama, rugi. Dia masuk 100, kasih 100, sudah balik, ambil kopi 100 lah, sudah. Oh, dia nak bagi 2. Maknanya bagi sama, bagi 2. Mana boleh bagi 2? Awak punya modal 100, saya punya modal 700, bagi 2 macam mana? Tak boleh. Itu dah terang. Jadi itulah. Di sini kita nampak peranan akad dan peranan perjanjian. Oleh sebab itu Allah Ta'ala firman dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, bila kamu berhutang dalam sesuatu hutang untuk dibayar pada suatu waktu, hendaklah kamu tulis. Faktubuh. Ya, tulis. Ini hutangnya begini, bayarnya nanti, semua tulis. Nyata. Kalau tak tulisnya ada gharar, masing-masing boleh timbul masalah. Akad penting. Oleh sebab itulah, ya. Dan ini kena tolak ansur jugalah. Lagi satu syarat. Tolak ansur pun ada juga. Oh, kalau kita stick atas dasar ini syarat, kena sikit tolak ansur. Ya. Oleh sebab itu dalam bab Islam ada sulh, perdamaian, sudah kita bincang. Ya. Awak tuntut sekian, saya tak boleh bayar sekian. Okey, kita compromise. Saya bayar sekian, awak turun kau punya tuntut sekian, kita selesai. Itu paling baik. Wa sulhu khair. Sulh baik. Terutama anak beranak, saudara mara, adik-beradik. Ya dah. Jadi saya fikir cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana kharabatin lana fi dinina ma'al khutri yutazakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuq kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair wa kull shar rabbana aslih lana kull shuhun wa aqir bil ridha minkal uyun wa khdi 'anna rabbana kull uyun قبل أن تأتينا رسل المنون وخلصتنا أنت أكرم من ستر وصلاة الله توسل المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Kita telah bincangkan pada 2 minggu dulu, yaitu secara ringkas saja berkenaan dengan wakaf, ya. Dan notanya baru dapat hari ini. Dah dapat dulu, ya. Jadi hari ini kita sambung berkenaan dengan wakaf itu, yaitu rukun wakaf, ya. Betul, di situ. Rukun wakaf dan syarat-syaratnya. Yakni orang yang nak mewakafkan itu ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Siapa yang dikatakan rukun, apa yang dikatakan rukun. Rukun wakaf 4 perkara. Yang pertama waqif. Ini cakap Arabnya waqif, yakni orang yang mewakafkan. Itu dinamakan dalam istilahnya waqif, yang mewakafkan. Jadi yang mewakafkan ini syaratnya dengan sukarela. Tidak ada paksaan apa-apa. Ini umumlah dalam sebuah muamalat dalam Islam mesti sukarela. Dan layak membuat kebajikan semasa hidupnya. Layak membuat kebajikan semasa hidupnya itu maknanya dia orang yang cukup syarat dari segi menggunakan wangnya. Dia tidak orang yang kena bankrupt. Dan dia tidak orang yang tertahan perbelanjaannya kerana tak sioman atau kurang sempurna akal atau sebagainya. Dan harta yang dia nak gunakan itu memang harta dia sendiri, bukan ada campur tangan lain. Jadi maknanya dia orang yang bebas bertindak dengan hartanya dan layaklah dia membuat kebajikan semasa hidupnya. Orang yang dikira sudah layak membuat ibadah, sudah layak membuat sesuatu yang mencari kebajikan, ya. Orang Islam, ya. Baru dia dapatkan pahalanya. Kalau orang kafir mewakafkan misalnya, dia tak dapat apa-apa pahala akhirat lah. Jadi dia dapat kebaikan dunia, ya. Yang kedua, mauquf alaih. Ini istilahnya mauquf alaih, yang menerima wakaf. Jadi dia nak wakafkan atas siapa? Bolehlah apa siapa saja. Jadi orang yang menerima wakaf ini bukan mesti orang,
tetapi ada pihak-pihak yang tertentu, bukan pihak maksiat. Jadi dia tak boleh buat wakaf sesuatu yang merupakan maksiat atau dosa. Diwakafkannya rumahnya itu untuk jadi tempat maksiat, atau tempat judi atau sebagainya, atau tempat permainan, atau tempat apa, tak boleh. Kecuali kalau ada maksud dalam syarak. Maknanya syarak tidaklah menafikan tempat itu, tidaklah sama sekali mengatakan tempat itu tidak berfaedah. Katalah kalau dia nak wakaf satu rumah di kampung itu, bukan masjid, tetapi untuk orang ramai berkumpul, bermasyarakat, hal-hal kepentingan masyarakat, ya, walaupun tidak merupakan perkara agama, itu bisa boleh kerana dia bukan maksiat. Ataupun dia mewakafkan sesuatu, katalah untuk pusat riadah misalnya, pusat riadah, ya, dia mewakafkan sesuatu untuk exercise, kesihatan badan. Jadi itu kita kata dalam agama ada maksudnya. Yang dikatakan ada maksud itu artinya agama mengiktiraf itu satu perkara yang baik dalam kesihatan badan. Boleh. Dengan syarat lah, segala kegiatan yang dibuat di situ tidak ada berlanggar dengan hukum-hukum Islam. Ya, misalnya tak ada pembukaan aurat, ya, tak ada perkara-perkara yang dosa. Itu kena jaga. Layak menerima perkara yang diwakafkan. Jadi orang yang nak menerima wakaf, dia layak menerima. Jadi layak menerima itu maknanya orang atau manusia atau siapa-siapa daripada pihak yang tidak merupakan maksiat kita kata tadi, dan tidak boleh diwakafkan orang yang tidak, atas orang yang tidak layak menerimanya, atau bukan orang, katakan dia wakafkan ini untuk kebajikan, misalnya kalau di barat tu anjing ke atau apa saja diwakafkan untuk makanan anjing atau makanan binatang yang tidak dikira ada maksud dan syarat, tak bolehlah wakaf. Sebab asal wakaf ni tujuannya kebajikan. Tapi dia kata ini pun kebajikan, tapi dia ni orang tak layak menerima wakaf. Dia bukan pihak manusia yang diiktiraf sebagai penerima wakaf, ya. Dan juga termasuk orang yang layak menerima wakaf ini orang yang sudah ada di masa itu. Jangan dia wakafkan atas anak cucunya yang belum ada lagi. Ini saya wakafkan atas anak cucu saya, tapi anak cucunya tak ada lagi, belum ada anak lagi, mungkin dia belum kahwin, belum apa, ya. Ada sebagian ulama mengatakan harus dia wakaf atas kandungan ibu. Dia kata ini rumah wakaf untuk anak ini, maknanya hasilnya semua untuk dia. Dari itu dikira sudah ada juga, ya, amal atau kandungan. Dan setengah pihak mengatakan tidak boleh juga sampai dia lahir. Itu ada setengah. Jadi itu mauqufun alaihi, yang menerima wakaf. Yang ketiga mauquf, yakni sesuatu yang diwakafkan, berupa mata benda yang kekal zatnya, barang, ya rumah, ya tanah, apa saja yang kekal zatnya, maknanya tidak habis digunakan. Tapi kalau diwakafkannya benda yang berfaedah tapi habis digunakan, misalnya seperti beras, aku wakafkan beras ni satu kodi, tak boleh. Pasal apa? Beras ini masa lama habis, jadi tak boleh wakaf. Wakaf bendanya kekal, tidak mau wakaf. Jadi mata benda yang kekal zatnya, tak kira apa, ya, asal saja faedah, berfaedah, miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Kalau ada kongsi dengan orang, ada campur tangan hak orang di situ, dia tak boleh wakafkan. Harus dipindahkan manfaatnya. Harus dipindahkan manfaatnya. Maknanya yang dia nak wakafkan itu perkara yang memang boleh dipindahkan, maknanya boleh orang lain gunakan. Ini contohnya begini, ya. Hanya satu gambaran saja saya letakkan. Misalnya dia ada hamba perempuan, ya, dia ada hamba perempuan, dan dia boleh bersatu dengan hamba perempuan tanpa nikah. Tapi itu yang nak diwakafkannya untuk orang lain juga boleh membuat itu, tidak boleh. Sebab orang lain tak boleh bersatu dengan hamba orang lain. Walaupun dia kata ini saya punya manfaat,
Ya, dia dikira sebagai barang yang boleh dijual apa semua. Dia mewakafkan apa itu boleh untuk sesuatu tujuan yang tertentu sebagai wakaf. Ya, misalnya khidmat untuk masjid. Tapi untuk diambil manfaat yang di orang lain tak boleh ambil, dia saja sebagai tuan apa boleh. Jadi tak boleh dipindahkan itu ya. Tak boleh dipindahkan manfaatnya. Dan manfaatnya ada nilai. Ada nilai. Yakni sesuatu yang diwakafkannya itu bolehlah digunakan, ya. Tapi katalah dia mewakafkan sesuatu benda yang sedikit benar, kecil benar, ya. Satu bahagian. Ini misalnya sekarang kadang-kadang ada masalah. Ya. Katalah dia wakafkan sebahagian dari rumah dia. Sebahagian. Yang mana sebahagian itu tak boleh digunakan untuk sesuatu apa-apa. Misalnya bilik yang kecil atau satu kawasan yang kecil, ya. Yang tak boleh dibuat sesuatu yang dapat diambil faedah. Jadi itu dikatakan tak ada nilai. Tak ada nilai. Ataupun dia wakafkan sesuatu pada masa dulu, katalah dia wakafkan sesuatu pada masa dulu, hasilnya barangkali $10. Katalah rumah ke apa. Sebelum perang hasilnya $10. Kemudian sekarang ini tak dapat, hasilnya tetap $10 juga. Ya. Jadi dengan $10 tu apalah yang nak dipakai untuk masa ini sekarang? Katalah rumah lama, ya rumah lama. Ada rumah yang sewanya RM10. Ya, RM13 ini dulu, ya. Itu satu rumah itu diwakafkan untuk hasilnya diambil sebulan RM13. Tak sampai ke mana lah itu, ya. Jadi kalau banyak itu yang diwakafkan sekarang ini, barangkali nilainya sedikit benar. Apa yang nak dibuat dengan duit RM10 ke RM12, RM13? Tapi zaman mula dulu memang berguna. RM13 itu besar, ya, masih besar. Misalnya rumah-rumah lama ada yang sewanya RM25, ya, RM15. Tapi dulu hasilnya tu boleh bayar gaji orang RM15 satu bulan. Besar. Dulu sebelum perang, guru besar tu katanya gajinya RM13 sebulan. Sekarang siapa nak gaji RM13 sebulan? Ya. Tapi rumah itu hasilnya begitu juga. Itu masa ada apa kita kata rent control, tak boleh naikkan. Jadi tetaplah begitu. Itulah dikatakan hasilnya tak sampai ke mana. Kalau sekarang dia wakafkan macam itu, tak sampai ke mana lah. Jadi itu timbul masalah. Boleh tak diubah wakaf itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik? Itulah timbul ulama membincangkan. Boleh. Diubah bukan ubah wakafnya, diubah caranya. Katalah orang kata, wakaf tak boleh dijual. Ini sudah saya cakapkan mula-mula dulu ya. Dulu saya pernah cakap, wakaf tak boleh dijual. Memang wakaf itu tak boleh dijual dengan arti kata membatalkan wakaf itu. Ya? Maknanya tuan rumahnya mula-mula wakaf, kemudian lepas satu masa dia kata, saya nak jual, saya nak ambil hasilnya. Tak boleh. Tak boleh. Awak dah wakaf jadi hak orang Islam. Kecuali dalam mazhab Hanafi boleh. Mazhab yang lain tak boleh. Hanafi mengatakan boleh. Ya. Dalam mazhab lain semua mengatakan tak boleh diambil balik dan tak boleh dia wakaf. Kenapa? Mungkin argumen Imam Hanafi mengatakan ini dia nak buat kebajikan, terpulang pada dia. Lepas itu dia nak putuskan kebajikan dia sendiri, terpulang. Ini kebajikan untuk dia. Lepas itu dia nak putuskan, pulang pada dia, putuslah kebajikan itu. Habislah. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan itu sudah jadi hak Allah. Bila hak Allah, awak tak boleh tarik balik. Itu ijtihad ulama. Jadi katalah hasilnya tak banyak. Ini sebagai contoh inilah yang kita bincangkan tentang Masjid Maidin yang wakaf itu misalnya. Dulu ada 4 rumah, hasilnya cuma 600 ke 500 ke begitulah setahun. Itu bangsa rumah sewa sebulan RM20. Rumah lama. Padahal tanah punya harga sekarang sudah berapa? Itulah dibuat pembangunan, ya. Dijual sebahagiannya, dibangunkan yang lain semua sekali. Sekarang dapat 4 rumah, tapi 2 sudah dijual. Mesti dijual. Pasal apa? Kalau tak dijual, mana modal yang nak dibuatkan bangunan itu? Tak ada. Tak ada orang yang tak keluarkan modal. Orang yang keluar modal pun tak untung juga. Katalah Baitul Mal pun tak jaga harta Baitul Mal juga baik.
Dibuatlah rumah dengan modal yang besar, kemudian dijual, dapat diambil balik modal buat rumah tu, dan dapat 2 rumah yang hasilnya sebulan lebih kurang 5,000. Sekarang hasilnya sebulan lebih kurang 5,000. Maka dah tolak cukai itu gini 4,000 dapat lah. Ini jangan kata ni tahu ya. Padahal dulunya sendiri tu setahun 600. Jadi terpaksa dijual. Timbul masalah, macam mana jual ini? Kenapa jual? Wakaf tak dijual. Kita kata kalau kita tak jual kita rugi. Dan jual ini bukan jual mengubahkan wakaf, bukan jual mengatakan membatalkan wakaf, tapi jual mendapatkan hasil yang lebih baik untuk wakaf. Boleh. Dalam hadis Allah mengatakan harta itu tak boleh dijual, tak boleh apa semua sekali, memang ada. Tetapi tujuannya apa? Mengambil balik lah, atau jual menghapuskan. Habis. Jadi itu tak boleh. Jadi mana-mana tindakan yang membawa kepada keuntungan wakaf, kebaikan wakaf, boleh dibuat. Asal saja wakaf itu tidak dibatalkan. Ini kita bincang dari segi ada nilai ya. Lagi diharuskan syarak. Diharuskan syarak sudahlah kita cakap tadi, perkara-perkara yang dibolehkan oleh syarak kita membuat wakaf pada perkara itu, bukan perkara maksiat, bukan perkara permainan ya. Jadi kalau perkara permainan misalnya dia wakafkan alat-alat muzik untuk orang main muzik. Katalah ahli muzik ni sangat minat, dia nak galakkan orang semua main muzik. Dia membeli barang main muzik ini wakaf kata dia. Ya, semua orang boleh main ini alat muzik. Siapa nak belajar belajar. Tak sahlah wakaf tu. Pasal itu maksiat kiranya. Tapi kalau yang tak maksiat punya tak apalah. Katanya bukan semua alat muzik tu dikira alat maksiat. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itu dalam bab muzik tu. Ya, dan nanti kita akan terangkanlah bila sampai pada masa itu insya-Allah. Yang keempat, sirah, lafaz yang mengandungi arti wakaf. Mesti ada sirah, mesti ada lafaz, ya, untuk selama-lamanya dengan serta-merta. Maknanya dia tidak boleh wakaf. Ini saya wakafkan nanti tahun 20 baru saya wakafkan. Saya wakafkan sekarang ini untuk berjalan kuasanya tahun 2000. Tak boleh. Bila wakaf sekarang. Saya nak wakafkan tahun 2000, nanti bila kau sampai tahun 2000 kau wakaf. Kalau wakaf sekarang, jalan terus ya. Dengan serta-merta tanpa syarat yang mengikat. Ya, jangan ada syarat. Misalnya saya wakafkan rumah ini dengan syarat kalau ada berlaku apa-apa hal saya nak ambil balik atau sebagainya, itu tak boleh. Tak ada syarat. Ini macam jual beli. Kecuali syarat yang diharuskan oleh syarak, saya wakafkan rumah ini sebagai masjid dengan syarat nazirnya mestilah keturunan saya. Itu boleh. Nazir keturunan. Jadi ini tidak menjejas wakaf. Cuma dia hendakkan nazir daripada keturunan dia atau orang dia akan ditunjuk. Nazirnya mesti simpulan-simpulan. Kalau tak ada simpulan begini. Atau dia kata nazirnya mesti orang yang ciri-cirinya macam ini. Trustee. Sebab wakaf tu ada trusteenya yang mengendalikan. Dia tuliskan orang sifat-sifat orang tu. Jadi orang yang tak cukup sifat tak boleh jadi trustee wakaf. Ini yang sekarang ada masalah-masalah timbul. Trustee wakaf yang tidak menjalankan wakafnya dengan betul kerana dia tak tahu perjalanan wakaf, apalagi setengah-setengahnya tidak mengikut peraturan-peraturan syarak dan sebagainya. Dan trustee wakafnya ada hak lah. Ada hak. Kita tak boleh kacau dia. Sebab dia sekira trustee ataupun orang yang orang yang menjaga, dan ada satu istilah dinamakan mutawalli. Mutawalli ini artinya orang yang mengendalikan. Itu semuanya mengikut sebagaimana yang diatur. Misalnya aku wakafkan rumah ini menjadi masjid. Aku wakafkan rumah ini menjadi masjid. Dengan cakapnya itu, teruslah rumah ini jadi masjid. Iktikaflah di situ. Tahiyatul masjid lah di situ. Dan tak bolehlah orang ini ambil balik rumahnya. Sudah lillahi ta'ala. Itu adalah sirah lain, orang nama lillahi ta'ala atau kerana Allah. Ada macam-macam sirah, patternnya betul macam-macam. Tapi di sini inilah, aku wakafkan rumah ini menjadi masjid. Di sini perlu kita perhatikan sikit ya, tentang masjid. Bila kita kata masjid, tempat itu ada tahiyatul masjid. Ya.
dan tempat itu wakaf, dan orang-orang yang uzur tidak boleh duduk situ. Itu dikatakan hukum masjid. Hukum masjid. Jadi kalau ada tambahan-tambahan, adakah itu dikira masjid atau tidak? Itu ada perbincangan ulama. Jadi sekarang kita kata ini Masjid Maidin. Mana yang dikatakan Masjid Maidin? Inilah bangunan. Ini bangunan. Dari bawah ni sampai atas. Kalau naikkan 4 tingkat, 5 tingkat, semuanya masjid. Dan di sinilah ada tahiyatul masjid. Dan di sinilah orang uzur tak boleh duduk, tak boleh masuk. Kerana ini hukum masjid ada di sini. Bagaimana ini? Ini tambahan. Ini tambahan. Jangan salah faham.